ada dulu sebelum adanya bangunan-bangunan ni. Kita peneroka bandar yang duduk sini daripada nenek moyang kita. Bila kerajaan ni ada, bila pembandaran ini ada, mereka declare cakap mereka tuan tanah, kita ni penceroboh. Kita tak halang pembangunan. Kalau dari kita tengok track rekod pembangunan ni, semua pemaju yang datang ni dia janji manis saja. Kita akan bagi ini, kita akan bagi itu, kita akan bagi bulan, bintang, matahari. Hujung-hujung dia paksa kita untuk tanda tangan dengan ugutan. Ugutan seperti mana? Kalau kamu tak setuju dengan pembangunan ini, maka kamu kehilangan hak atau pampasan yang pemaju nak bagi. Jadi orang akan rasa takut. Bila orang takut, orang pun tanda tangan. Bila yang minoriti dah jadi, daripada majoriti dah jadi minoriti, dia bawa kita ke mana? Ke mahkamah. Dia kata sebab kita ni degil. Di jenjang selatan tambahan, pemaju dapat tanah 97 ekar. Dia hanya bagi kita sebagai pampasan, tak sampai pun suku kecil saja. Itu pun majoriti, ramai yang tak dapat pampasan. Kesilapan siapa? Adakah kerana kita nak menghalang pembangunan, atau kita dijanjikan macam-macam oleh pemaju dan akhirnya hak kita dinafikan? Kita ambil dua contoh yang diorang banggakan sangat, contohnya URA ni. Orang tahu URA, tapi orang nak tahu apa masalah URA ni. Sebagai contoh, 3 tahun akan datang ni KLCC dia dah 30 tahun. Adakah KLCC ni mereka nak roboh dan bina semula? Saya nak tanya para hadirin semua, dia nak bina tak? Pasal dalam akta URA dia kata rumah yang lebih 30 tahun kita boleh bagi roboh untuk buat pembangunan semula. Jadi saya nak tanya, rumah yang mana dia akan pilih? Adakah KLCC atau rumah kita yang sekarang kita duduk ni? Kat sini dah jelas dia nak gunakan akta ini supaya nak merampas lagi rumah-rumah kampung dalam Kuala Lumpur ni sudah tak ada. Jadi apa yang tinggal dekat dalam KL ni? Flat, shop lot, rumah usang. Jadi dia dah tak ada satu dasar yang macam masa tu buat 2020, wawasan 2020 tak boleh ada satu papan pun dalam KL. Benda tu dah selesai, sebelum 2020 lagi dah selesai. Jadi pemaju-pemaju ni, dia nampak kalau dia tak buat sesuatu perkara URA ni, dia tak ada lagi nak buat pembangunan tu. Sebab tu dia gunakan URA ni nak robohkan rumah tuan-tuan dan perempuan lah sekalian nanti akan datang. Dua contoh yang saya nak bagi tahu. Dari mana pemaju ni kita boleh nampak cara jelas. Antaranya Razak Mansion. Dia buat rumah penduduk 400. Kamu tahu belakang Razak Mansion tu 6,000 rumah dia buat untuk dia jual 500,000. Adakah kita nampak yang 6,000 tu? Kita tak nampak. Kita hanya nampak yang 400 rumah ganti yang pemaju tu buat. Jadi adakah adil untuk kita? Mengikut rekod rumah 300,000 tahun 2020, saya ambil 5 tahun yang lepas setiap tahun rumah 300,000 pun dekat 30,000 lebih setiap tahun tak boleh jual. Orang tak boleh beli pun. Lagi kerajaan cakap rumah madani 200,000, 200,000. Orang beli dulu tak sampai 1-2 tahun, bila dia hilang kerja, dia hilang macam-macam, jual, lelong rumah tu. Untuk Kerinci pula, saya bagi satu contoh flat yang diorang nak bangunkan dah pun. Dia bagi hanya 300 lebih je penduduk situ. Selebihnya, apa pemaju buat? Dia buat komersial. Dia buat keuntungan dia berlipat-lipat kali ganda. So, untuk madani membasmi kemiskinan, saya nak tanya tuan-tuan, Sempang nak pergi parlimen tu, bawah jambatan tu, perasan tak? Anwar Ibrahim tengah cakap dekat membasmi kemiskinan sifat, tapi dia tak tahu yang bawah jambatan parlimen tu ada seorang uncle India duduk situ dah 5 tahun gelandangan. 222 parlimen lalu jalan tu, takkan you all tak nampak ada orang gelandangan kat bawah jambatan parlimen? Kalau bawah jambatan pun uncle tu dah duduk 5 tahun, apa lagi kita yang dekat luar ni? Fikir-fikirlah. Itulah bagi saya, itu saja ringkasan daripada saya.